So, kita mulakan dengan basic idea berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey. So, kalau andai kata soalan minta awak untuk lakar. Kalau awak faham, langkah untuk melakar graf kuadratik, patutnya bab ni senang. Cuma mungkin soalan panjang tu lah yang akan mencari cabaran sedikit. Sebab kita memang kena berfikir. Okey. So, untuk lakaran. Okey, lakaran graf kuadratik. Okey. Dia ada banyak step. Okey, tapi benda pertama, sentiasa mulakan dengan persamaan dia. Okey, kita tahu persamaan umum untuk kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Yang mana nilai A, nilai B dan nilai C adalah nombor yang boleh berubah nilai dia. Okey? Sebab cikgu risau ada yang tak jelas lagi. Bila masuk kuadratik ni, dia pergi salah ambil nombor ataupun ambil simbol. Okey? Okay, pastikan awak tahu dulu nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa dan wajib ikut susunan. Okey, ini langkah pertama yang mesti awak tahulah. Seterusnya, apa yang kita kena buat lepas dah tahu nilai, cikgu tulis kat sini Step pertama, awak kena pastikan ikut format, ikut bentuk dia dan tahu nilai ABC. Kena tahu step by step. Okay. So, bila dah settle langkah pertama, apa yang kita boleh buat adalah, okay, benda paling basic, tentukan bentuk graf. Okay, awak kena tahu bentuk graf kuadratik. Bentuk graf kuadratik. Okay. Soalan cikgu, macam mana awak nak tahu Semua lama gila. mikrofon. Okay. Alright. So, soalan cikgu, daripada persamaan, siapa boleh beritahu cikgu macam mana awak nak tahu bentuk graf dia? Ni soalan paling basic. Umum, terbuka. Nak unmute boleh, awak nak type pun boleh. Okay. Tengok graf tu senyum atau masam. Macam mana awak nak tahu? Tengok nilai yang mana satu? Nilai A. Ya, okay. Itu basic. Thank you. Okay. So, tengok nilai A. Alright. Mesti tengok nilai A. Okay. A tu nanti akan menentukan bentuk graf awak. Yang mana selalu ingat, kalau A awak nilai dia adalah positif ataupun lebih besar dari kosong, A awak positif, muka ada senyum. Ni kena banyak kali ulang. Okay. Positif. So, muka akan jadi senyum. Kalau nilai A awak kurang dari kosong, maksudnya negatif lah. Nilai A kita negatif, maka muka akan jadi masam. Pastikan awak tahu. Oh, nak tengok bentuk, tengok nilai A. Semudah itu. Okay. Ni cikgu rasa tak ada isu. Tak ada masalah sangat. Okay, so ini langkah yang kedua. Tentukan bentuk. Langkah ketiga, bila awak dah tahu bentuk, kan dia suruh lukis graf, langkah graf. Graf kan ada paksi X, ada paksi Y. So, langkah kedua apa yang awak boleh buat adalah pastikan awak tahu nilai pada pintasan Y. Nilai pada pintasan X dengan Y sebenarnya. Tapi kita mulakan dengan pintasan X dulu. Okay, nilai pada pintasan X. Okay, soalan cikgu.
Kalau cikgu sebut pintasan X, kalau cikgu sebut pintasan X, sebenarnya ini nilai pada paksi X ke atau paksi Y? Pintasan tu bahasa mudah dia garisan. Pintasan tu bahasa mudah dia adalah garisan. Okey. So pintasan X sepatutnya adalah nilai pada ni lah paksi X awak lah. Okey, nilai pada paksi X. Ataupun bahasa matematik dia adalah cari punca. Okey, cari punca. Cari punca. X sama dengan berapa? Itulah yang kita sebut sebagai nilai pada pintasan X ataupun cari punca. Okay, nilai X. X1 sama dengan berapa? X yang kedua sama dengan berapa? Okay, so ini langkah selepas bentuk. Tahu dulu, okay. Saya nak mulakan, nak labelkan nanti dekat graf tu, X dia berapa? Okay. Langkah seterusnya, cari pula nilai paksi Y. Ataupun kita sebut sebagai nilai pintasan Y. Nilai pintasan Y. Soalan cikgu. Macam mana awak nak tahu nilai pintasan Y? Open. Sesiapa boleh beri jawapan. Boleh share. Cikgu tak nak tanya seorang-seorang. Tak perlu. Siapa yang tahu awak boleh terus share. Pak Siwa. Paksi Y. Okay. Paksi Y awak nak tengok nilai yang mana satu? Sebab paksi Y ada dua. Ada soalan dia akan suruh cari nilai Y pula. Ada soalan dia akan jadi macam tu pula. Pening. Okay. So cari nilai pintasan Y. Ya. Terima kasih Rafiq. Kalau soalan tanya cari nilai pintasan Y. Ini maksudnya nilai C. Okay. Sebenarnya tak payah kira pun sebenarnya. Okay. Tak payah kira pun. Alright. So pintasan Y adalah nilai C. So dalam soalan ni lah nilai yang ujung tu. Okay. Dan langkah yang seterusnya, okay, awak dah tahu bentuk, awak dah tahu paksi X, awak dah tahu Y. Okay. Langkah seterusnya adalah kalau boleh, cari dia punya paksi simetri dan juga koordinat pada titik minimum atau titik maksimum. Salah satu, pilih salah satu. Okay, so poin yang kelima ni cikgu tulis. Okay, paksi simetri. Okay, dan selalu ingat paksi simetri mesti ditulis dalam bentuk X sama dengan berapa. Okay, dan formula dia pakai X sama dengan negatif B bahagi 2A. Dan jawapan untuk paksi simetri mesti tulis X sama dengan nilai. Kalau soalan tanya paksi simetri. Okay, cikgu rasa ni tak ada isu sangat. Dan yang keenam, okay, tentukan titik ataupun koordinat minimum ataupun koordinat maksimum dia. Okay. Titik minimum dengan titik maksimum. Ikut je step ni, step by step. Okay, cikgu kalau saya nak cari nombor 5 dulu boleh? Ikut awak, tak kisah. Okay, ikutlah. Yang penting awak tahu apa yang awak kena buat bila soalan minta untuk buat lakaran graf kuadratik. Okay, alright. So, kita patah balik kepada soalan. Okay, nyatakan bentuk graf pintasan Y, pintasan X, persamaan paksi simetri, koordinat titik maksimum dan juga lakaran graf. Okay, kita mulakan dengan soalan A. Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 8x. So, cikgu mulakan dengan A dekat sini. Okay, A, cikgu salin balik.
negatif 2x kuasa 2 tambah 8x. Just sikit. Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 8x. Okay, ikut je lah. Kalau dia bagi step macam ni, awak ikut je. Okay, so bentuk graf yang pertama. Okay, bentuk graf nilai A awak adalah negatif. Okay, so bentuk graf mesti masam. Muka masam tu lah. Okay, nilai negatif, so bentuk mesti okay, U terbalik. Bentuk masam. Okay, kemudian soalan kedua. Pintasan Y dia berapa? C. Ada pintasan Y tak soalan ni? Tak ada. Tak ada. So tak ada, tulis je lah kosong. Okay. Pintasan Y. Sebab dekat belakang ni tak ada nilai. So tulis je kosong. Pintasan Y kita. Okay. Sama dengan. Oh sorry. Pintasan Y. Sama dengan C. Sama dengan kosong. Okay. Maksudnya graf tu nanti dia tak akan sentuh paksi Y. Dia tak akan sentuh paksi Y. Bila C kosong. Maksudnya graf tu dia tak akan sentuh paksi Y. Okay. Kemudian paksi simetri pula. Okay, yang ketiga, pintasan X. Ini punca. Cari punca bagi persamaan. Okay, so yang ketiga, pintasan X. Cikgu harap ni tak ada isu untuk cari punca. Pakai kalkulator. Kalau kertas 1, kertas 2, pakai kalkulator. Tapi pastikan awak tahu. Kalkulator tu okey, macam mana nak tulis nilai dia dekat kertas. Okey. So tolong carikan untuk soalan 3 ni berapa nilai untuk pintasan X bagi graf A ni? Cari dulu, tekan dulu. Pintasan X. Okey. Nilai paksi X. Tu ada jawapan tapi cikgu nak tunggu dulu. Tekan je kalkulator. Sepatutnya tahulah macam mana nak cari punca guna kalkulator. Okey. Carikan dulu cikgu nilai untuk nilai paksi X ataupun pintasan X. X1 berapa? X2 berapa? Tak silap awak akan dapat satu je jawapan. Ya? X1 4. X2? Kosong. Ya. So ini X1 sama dengan 4. Satu lagi sama dengan kosong. Kalau dekat kalkulator kalau kosong dia tak akan keluar. Dia akan keluar satu jawapan je. Okay. So X yang kedua nilai dia adalah kosong. Okay. Kemudian pergi kepada paksi simetri yang keempat. Pakai formula tadi. X sama dengan negatif B bahagi 2A. Masuk nilai. Nilai B kita 8. So, negatif tu adalah simbol asal untuk formula tu. Okay, so ikut je. Negatif 8 bahagi 2A. A awak negatif 2. Okay, 2 darab negatif 2. Ini basic saja. Ini sepatutnya awak akan dapat 8 bagi 4, 2. Positif 2. Ya, X sama dengan 2. Okay, ingat paksi simetri mesti ditulis X sama dengan berapa. Okay, tulis balik dekat sini. X sama dengan 2. Okay, itu format dia. Okay, kemudian koordinat titik maksimum atau minimum. Okay, ini graf dia tadi. Bentuk masam. So, kalau bentuk muka tak senyum, koordinat dia maksudnya dekat tengah tu. Okay, titik minimum atau maksimum tu dekat tengah. Okay, so dekat tengah ni, kat sini cikgu ukir besar sikit kat sini. Okay, so dekat sini, dia jadi titik minimum ke titik maksimum? Maksimum. Kenapa maksimum?
Sebab bentuk graf dia masam. Yang lagi senang, kalau awak tengok bentuk graf tu macam main roller coaster, apa yang kita boleh sebut? Boleh naik lagi tak? Tak. Tak boleh. Okey, sebab tu awak tengok graf ni, lepas titik yang tertinggi tu dia akan turun balik. So, yang ini dia akan jadi point ataupun titik maksimum. Okey, titik maksimum. Okey, so biasa senang cerita titik maksimum ni bila A awak sama dengan negatif, minimum ni maksudnya muka senyum. Graf tu boleh naik lagi tinggi. Okey, so A kita akan jadi nilai positif. Alright? Okey, kita cuba lakar dulu. Lakarkan graf untuk soalan ni, baru kita cari koordinat dia. Okey, so cikgu buat kat sini Lukis je dulu dia punya paksi sebab ni lakaran, so tak perlu tepat sangat. Okey, kosong dekat sini. Okey, ni paksi X. Okey, punca dia tadi adalah yang ini. 4 dengan kosong yang ini. Okey, kosong dengan 4 awak agak-agaklah sendiri. Okey, 4 dekat sini. Lepas tu pintasan Y tak ada kosong, so tak payah label dekat graf tu. Okay, kemudian nilai A kita adalah negatif 2, muka masam. Okay, kemudian tengok dekat nombor 4 ni, paksi simetri kita X sama dengan 2. So awak agak-agak, katakanlah 2 tu dekat sini. Kan 2 tu dekat sini. Okay, so nanti graf awak tu dia akan jadi macam ni lah. Sambungkan aja. Kalau rasa tak yakin, awak buat je macam ni dulu. Lebih kuranglah adjust sendiri. Okay. Okay, so yang ni dah settle. Yang keempat, lakaran dah settle. Cuma untuk koordinat, koordinat dia senang aja. Koordinat tu maksudnya dekat sini titik maksimum kita. X kita 2. So bila X kita 2, buat kat sini maksimum dia 2. Okay. Y kita awak ganti je balik ke dalam persamaan tu. Bila nilai X 2, ganti balik dalam persamaan tu. So dia akan jadi Fx sama dengan negatif 2 darab 2 kuasa 2 tambah 8 darab 2. Okay, ini kalau awak nak cari nilai Y untuk titik maksimum atau titik minimum. Gantikan nilai paksi simetri itu ke dalam persamaan kuadratik yang diberi. Okay, kirakan Fx dekat sini awak akan dapat berapa? Ini berkait dengan tingkatan 1 dengan tingkatan 2 punya. Macam mana awak nak cari nilai X dengan nilai Y? Okay, awak akan dapat jawapannya adalah 8. Betul. So dekat sini buat 2 dengan 8. 8 tak keluar ni. Dah macam tu je. Settle. Okay, so inilah jawapan untuk graf A. Lakaran graf A. Yang ini. Okay, ikut je step dia. Okay, ikut je step dia. Okay. Yang ini yang Fx ni tadi, soalan untuk soalan nombor 5. Koordinat. Koordinat kan mesti ada X dengan Y. So awak ikut je lah. Okay, ini untuk yang ke-5. Dah macam tu je. Simple. Very straightforward untuk soalan macam ni. Tapi SPM dia takkan keluar macam ni. Okay, SPM dia takkan keluar macam ni. Okay, ada soalan, ada bahagian yang kurang jelas untuk A. Sebelum kita masuk kepada bahagian B. Bahagian B cikgu akan pergi laju sikit. Okay, ni jelas tak ada isu Okay, cikgu rasa bab 1 ni soalan panjang yang jadi isu. Okay, soalan B kita buatlah benda sama. 10 tambah X kuasa 2 tolak 7X. Okay, soalan cikgu. Apa yang perlu awak buat untuk soalan B ni? Langkah pertama. Tentukan bentuk graf. Ya, tukar. Okay, tentukan bentuk graf. Okay, bentuk graf dia akan jadi
Masam. Masam. Kenapa masam? Sebab ada negatif. Jeng jeng. Perangkap. Okay. Kurang tepat. Awak tengok apa yang tak kena dengan persamaan ni? AD positif. Okay. So apa yang kita kena buat? Sepatut A dia positif kan? Betul, A dia positif. Cikgu kenapa A dia positif? Macam mana awak tahu A dia positif? Sebab tak ada negatif punya tanda. Dekat siapa? Dekat A, 10. A10. Hancur. Ah. Eh, 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 eh. Negatif Okay. 7. Eh, yang Eh. positif atas 2 tu. Okay. Ini kan cikgu pesan tadi. Kuadratik. Apa-apa mesti ingat langkah pertama kuadratik. Pastikan ikut bentuk format kuadratik. Okay, ikut. AX kuasa 2. Lepas tu BX mesti duduk tengah. C mesti duduk dekat ujung. Susun dulu. Okay. Tak apa awak dah tahu ke, awak tak tahu ke. Pastikan benda tu dulu. Supaya awak tak salah kira, awak tak salah tentukan. Okay. Nampak macam alah cikgu, susun je pun. Awak jangan pandang rendah. Okay. Ada student, dia pergi sebabkan dia tak faham bentuk tu, automatik dia akan jadi salah. Ini kan dia tak ikut bentuk. So apa awak kena buat? Susun ikut bentuk. Ataupun tulis semula ikut format. Okay. Melainkan kalau cikgu, saya dah memang expert cikgu. Itu lain cerita. Okay. Susun dulu. So dia akan jadi ni yang asal. So bila awak susun balik dia akan jadi X kuasa 2. Dekat tengah ni siapa? Siapa duduk tengah? 7X, negatif 7X. Ya, negatif 7X. 10 duduk dekat belakang. Susun dulu. Okay. Susun dulu. Manalah tahu kan dalam peksa. Ya, awak susun balik pun dapat markah. Kita tak tahu macam mana markah diberi. Okay. Susun dulu. So, dapatlah X kuasa 2 tolak 7X tambah 10. Kalau ini pun awak pening lagi, maksudnya basic awak kena polish lagi. Dia macam konsep 5 darab 2 sama dengan 10. Awak balikkan dia, awak susun balik 2 darab 5, awak tetap akan dapat 10. Cuma beza dia, siapa duduk depan, siapa duduk tengah, siapa duduk belakang. Benda tu kena selalu ingat untuk kuadratik. Mesti ikut bentuk. Kenapa mesti ikut bentuk? Itu peraturan dia. Supaya awak tak salah tekan. Okey? Susun dulu. Bila awak dah susun ikut format, ikutlah tadi. Kita terus ikut step dia. Yang pertama, okey, bentuk graf. Baru tengok bentuk graf dia. Okey, kalau cikgu saya tak berapa yakin sangatlah cikgu. Tak apa kalau awak tak yakin. Tulis dulu nilai dia. A dia berapa nilai A? Cikgu nak nombor. Kiri 1. Positif 1. Okey, ataupun 1. Nilai B, Negatif 7. nilai C. 10. Ya, okey. Kalau awak rasa pening, practice. Okay, practice dulu step-step macam ni. Di matematik ni banyak kena practice ikut step sebenarnya. Okay, so bila dah macam ni, okay, bentuk graf. Kan A awak positif. So, dia akan jadi muka senyum. A positif 1, so muka senyum. Buat dulu macam ni. Okay, so ini jawapan untuk yang pertama. Kalau cikgu laju sangat bagi tahu Okay, yang kedua tadi dia minta kita cari pintasan Y ataupun C. Okey, berapa nilai pintasan Y kita? 10. Ya, pintasan Y 10. Jangan sebut negatif 7. Sebab tu susun sangat penting untuk kuadratik. Nilai C. Okey.
sama dengan 10. Maksudnya nanti graf tu dia akan sentuh paksi Y sama dengan 10. Jadi kita akan cuba lukis. Yang ketiga, cari punca. Ini guna kalkulator je lah. Pintasan X. Kirakan. Oops, sorry. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Kira dulu. Ikut yang dah susun Jangan ikut yang asal. Ya? X tambah 5 dengan Satu X lagi. tambah 2. X Betul. tolak 5, X tolak 2. X tolak 5, X tolak 2. Maksudnya X awak positif 5 ke positif 2? X1 positif 5, X2 positif 2. Itulah jawapan dia. Okey? Ikut je kalkulator. Sebab ni kita shortcut. Kita tak perlu nak ikut buat kurungan tu. Sebab ni lakaran graf. Kita jimatkan masa sikit. So tu dekat sini X2. Lepas tu X1 2. X1 tu maksud nilai yang pertama lah maksudnya. Tak payahlah tu X1 ni. Awak pening pula. X2. Lepas tu satu lagi X sama dengan 5. So ni jawapan untuk yang ketiga. Kemudian jawapan yang keempat, persamaan paksi simetri. Guna formula. Yang keempat, X sama dengan negatif B bahagi 2A. Masuk nilai. Negatif B. Kirakan dulu. Cikgu nak tahu jawapan dulu. Berapa nilai pintasan, paksi simetri? Awak akan dapat perpuluhan sepatutnya. 3,5. Positif ke negatif? Positif. Ya. Ni pun satu lagi isu juga. Ni kan ada negatif. Awak ikut je balik. Lepas tu awak tengok persamaan ni pun ada negatif. Ikut je. Ada setengah student, saya pergi cancelkan negatif tu. Jangan memandai-mandai. Ikut je. Negatif 7 bahagi 2A. Awak tadi 1. So dia akan jadi 7/2. Tukarlah jadi perpuluhan. Senang sikit. Jadi 3.5. Positif 3.5. Sorry. X sama dengan 3.5. So step keempat dah settle. Kita lakar dulu. Kita buat lukisan dulu. Lakaran graf. Ini paksi Y. Ini paksi X. Tak kisah awak nak terlebih ke nak terkurang ke, tak kisah. Nanti adjust sendiri. Ini Y. Ini X. Mulakan dengan nilai paksi X dulu. Paksi X kita 2 dengan 5. Ini kosong. Agak-agak je tak apa. 2 dekat sini, 5 dekat sini. Kenapa boleh nampak bentuk tu muka senyum? Lepas tu pitasa Y, mesti sentuh 10. Label dekat sini 10. So, gabungkan je lah. Mula daripada sini. Ini praktis praktis tangan. Kalau boleh lembutkan tangan tu. Bengkang-bengkok sikit tak apa. Bodohnya. Lebih kurang macam ni lah bentuk dia. Lebih kurang macam ni. Lepas tu paksi simetri dekat sini. Tengah ni. Tapi soalan tadi tanya, tentukan koordinat maksimum atau minimum. Untuk soalan B ni adalah positif. Jadi dia akan jadi dekat sini titik minimum. Dekat sini. Dekat sini So, X tadi salin balik paksi simetri punya nilai. 3.5. Nilai Y masukkan dalam persamaan dia. Tadi GX. Ini GX sama dengan X tukar jadi 3.5 kuasa 2 tolak 7 darab 3.5 tambah 10. Kira kan
Berapa nilai Y dekat titik minimum ni? Dapat perpuluhan juga sepatutnya. Negatif 2,25. Ya, negatif 2,25. Okay, so ni ganti nilai. Okay, negatif 2,25. Negatif 2,25. Dah settle. Macam tu je. Okay, maksudnya dekat sini lah. Dekat sini, negatif 2,25. Dah, macam tu je. Okay. Kenapa cikgu ambil dekat sini nilai X dia 3,5? Sebab nilai X pada titik minimum atau titik maksimum bersamaan dengan nilai paksi simetri. Okay? Yang memotong graf tu menjadi dua bahagian. Macam awak lipat kertas jadi dua. Kan ada garisan tengah. So itulah paksi simetri. Okay? So ini jawapan untuk soalan B. Ada macam marbah sikit Okay? Ada bahagian yang kurang jelas, cikgu akan bagi short break dalam 2 minit sekejap. Kita akan banyak short break, jangan risau. Ada bahagian yang kurang jelas, kalau ada tak jelas, ada tak faham, tolong bagi tahu. Okey. Kalau jelas, alhamdulillah. Okey. Alright, so secara umumnya bab 1 ni, kalau soalan-soalan macam ni, ini masih dikira senang lagi. Dia tak susah pun. Kena banyak praktis. Kena banyak praktis soalan macam ni. Okey, so lepas ni kita akan masuk masih lagi bab 1. Ini dah kira senang ni cikgu pilihkan untuk awak. Soalan panjang bab 1. Okey, kalau ada masa tu boleh tolong kira-kira dulu. Okey, so cikgu akan bagi short break sekejap dalam 2 minit. Pukul 12.10 kita akan sambung dengan soalan yang kedua. Okey, 2 minutes short break for every. Testing, testing, 1 2 3, 1 2 3. Okey, kita sambung. 2 minit short break tadi dah settle. So kita sambung. Soalan yang kedua. Okey. Untuk soalan panjang, soalan-soalan panjang macam ni, matematik form 4, form 5. Kalau rasa mendengar rendah tu lagi mencabar, form 4, form 5 lagi mencabar. Okey. Tak apa, masih ada masa lagi sebelum SPM. Okey. Untuk soalan panjang, bila awak baca, ni tips dia, awak jangan baca sampai habis dulu. Baca apa tu ayat tu, kemudian ambil masa awak untuk fikir. Apa yang saya faham daripada ayat tu?
apa maklumat yang diberi. Kalau baca semua sekali arung, lepas tu baru awak nak fikir, ha, pening, awak akan jadi pening nanti. Okay, mula satu persatu. Okay, so untuk soalan ni, kita mulakan dengan bentuk segi empat tepat. Semua orang tahulah bentuk segi empat tepat. Okay, kita mulakan dengan pernyataan yang pertama. Panjang. Okay, tentukan dulu. Panjang, mana satu? Garisan panjang. Atas, bawah, kiri, kanan. Mana satu? Kena tanya juga walaupun basic. Takut ada yang tak jelas. Tentukan dulu. Mana garisan panjang? Kiri kanan. Kiri, kanan. Masya Allah. Eh, Antum-antum. atas. Risau ni. Bawah. Terima kasih Naufal. Panjang lah, nama pun panjang. Panjang maksudnya panjang lah. Garisannya lebih panjang. Okay. So jangan salah tengok. Panjang cikgu merah kan. Panjang mesti untuk segi empat yang inilah. Atas dengan bawah ni. Okay. Ini panjang. Yang warna merah tu panjang. Cikgu buat warna merah. Dah bawah macam tu. Okay. Alright. Tak apa. Salah sikit-sikit tak apa. Awak belajar daripada kesalahan. Okay. Panjang tapak itu adalah. Okay. Jeng-jeng diberi ayat. Apa ni? 5 meter lebih daripada lebar. Cikgu tanya lagi sekali. Lebar dia berapa? Lebar dia berapa? Cikgu pakai warna biru. Lebar dia berapa? Ini pensel aja cikgu. Ni ya, pensel ni. Lebar dia berapa? Asal warna merah lagi? Cikgu tukar warna biru tu. Basic je ni. Cikgu bagi hint kat situ. Lebar dia adalah 3x. Betul. Lebar yang inilah. Cikgu pakai warna biru ni. Tengok warna. Merah tu untuk panjang. Biru tu untuk lebar. Ni lebar dia lah. So 3x ni nilai lebar dia. Tapi soalan ni, penyataan ni diberitahu kita, panjang dia 5 meter lebih daripada lebar. Lebar 5 meter lebih daripada lebar. So automatik dia akan jadi, cikgu pakai warna hitam warna merah lah sebab panjang. 5 meter lebih. 5 meter lebih daripada. Operasi apa ni? Lebar dia 3x. Cikgu tu kat sini. Dekat tengah-tengah ni. Nak letak simbol apa? Operasi apa? 5 meter lebih daripada lebar. Meter tu tak payah 5 meter tu padam. Darab. Okay. Lebih, kalau awak nampak perkataan lebih daripada, ini sebenarnya adalah tambah. Dia bukan darab. Kalau darab, dia akan guna istilah 5 meter 5 kali ganda. Kalau jumpa perkataan kali ganda, itu maksudnya awak kena darab. Lebar ni 3x. Lebar ni 3x. Lepas tu ayat ni dikata 5 meter lebih. Maksudnya dia lebih 5 meter daripada lebar dia. So tambahkanlah dengan 5. 5m tambah 3x ataupun 3x tambah 5. Ini sebenarnya tambah. Dia bukan darab. Kena hati-hati. Ini soalan perangkap juga. Istilah. Ramai student dia tak tahu istilah. Dia pergi anggap, lebih daripada tu maksudnya saya kena darab. Sebenarnya bukan darab. Dia tambah. Kalau macam mana awak tahu darab? Kalau darab dia akan guna istilah kali ganda. Contoh cikgu tukar. 5 kali ganda 5 kali ganda lebar. Contoh ini baru darab.
Okay. 5 kali ganda lebar. Basic tingkatan 1. Okay. So, pastikan awak tahu beza. Lebih daripada maksudnya operasi tambah. Okay. So, ungkapan untuk panjang sebenarnya adalah 5 tambah 3x. Lebar dia adalah 3x. Okay. Diberi bahawa luas. Mana biru pula. Okay, luas tapak adalah 84 meter persegi. Okay, apa formula luas untuk segi 4? Luas sama dengan apa darab apa? Correct. Panjang darab lebar. Ya, Ah, panjang dah. darab lebar. Betul lah, panjang darab lebar. Luas. Okay, panjang darab lebar. Okay, hitung panjang. Masuk nilai luas dia tadi 84. Okay. Panjang tadi berapa nilai dia? Berapa nilai panjang untuk soalan ni? Lapan. Macam mana berdapat 8? Ini basic algebra ni. 5 tambah 3x. Ya, ambil yang ini. Awak jangan tambahkan sekali. Jangan tambahkan. Tak boleh. Ni asas tingkatan 1. Awak hanya boleh tambah algebra bila dia adalah sebutan yang sama. Okay? Awak tak boleh tambahkan 5 tambah 3 jadi 8. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Alright? So, yang ini panjang. Salin je balik. Tadi punya, apa ni? Kita kata maklumat ni 5 tambah 3x. So, panjang dia 5 tambah 3x. Biasa cikgu suka buat kurungan. Darabkan dengan lebar. Lebar dia tadi adalah 3x. Okay. Macam tu. Alright. Soalan ni senang sebenarnya. Tapi daripada soalan senang ni, cikgu dah boleh tahu dah. Kita boleh tahu basic basic mendengar rendah tu macam mana. Okay. Kebanyakan student dia bukan tak tahu buat, dia tahu. Cuma disebabkan asas dia masih lemah, so bila awak masuk menengah atas, awak sendiri akan terperangkap dengan diri awak. Okay, so cikgu selalu pesan, kalau basic mendengar rendah awak tak berapa hebat, ada masa cuti ni kan, tak payah buat banyak. Buat sehari satu, awak pilih, ulang, buat berulang. Okay, itu je cara dia. Okay, alright. So, yang ini, okay, awak dapat tulis macam ni, dah dapat satu markah dah. Okay, lepas tu settlekanlah yang belah sini. 5 tambah 3x darab 3x. Okay, cikgu tak suka sangat tulis darab ni. So, cikgu suka tulis macam ni. 5 tambah 3x. Kurungan pertama. Ni nilai untuk panjang. Ni nilai untuk panjang. Darabkan dengan lebar dia tadi 3x. Warna biru lah. Supaya awak nampak. Didarabkan dengan 3x. Sama dengan luas dia 84. Okay. Yang ini pun asas algebra juga. Darabkan lah. Okay. 5 darab 3x. Awak akan dapat 15x. Kemudian 3x darab 3x dapat berapa? 9. 9. 9x kuasa 2. Ya, 9x kuasa 2. Sama dengan 84. Okey. Langkah seterusnya, apa kita kena buat? Susun. Susun. Okey, susun tu maksudnya nak kena buat apa? Dia jadi macam mana? 9x kuasa 2 kat depan. Okey, 9x kuasa 2 kat depan. Okey. 9x kuasa 2 tambah 15x. Lepas tu, satu lagi apa kena buat? Pindahkan 84 tu. Ya, pergi sebelah. Okey, so pindah dia akan jadi operasi ni kan tambah. Jadi, Tolak. ya.
tolak 84 sama dengan kosong. Lepas tu tekan je lah calculator. Okay. Tekan calculator. Tengok berapa nilai awak dapat untuk X. Cari dulu. Satu awak akan dapat pecahan. Satu awak akan dapat negatif. Tapi, tak apa, kira dulu. Tujuh per tiga. 7/3 X2. Negatif 4. Okay, ini daripada kalkulator. Okay, kalau kertas 2, jangan terus tulis macam ni. Kena tulis kurungan dia. Okay, patah balik. Okay, so ini dia akan jadi, cikgu boleh dengan ni 3X. senang sikit. Ya, Tolak 3X. Tolak Tolak 7, 7. bagus. Kurungan kedua. X tambah 4. Ya, Sama dengan betul. Ya, wajib tulis sama dengan kosong. Okay. Lepas tu, baru salin balik yang daripada kalkulator ni. X sama dengan 7/3. Satu lagi, negatif 4. Tak habis lagi soalan ni. Dia suruh cari panjang. Nilai panjang. Panjang tadi 5 tambah 3X. So apa kita kena buat? Langkah seterusnya. Macam terbalik. Mana yang terbalik? Cikgu suka. Mana yang terbalik? Bahagian mana? Maksudnya X negatif 4 sepatutnya dia duduk depan ke maksudnya? Itu ke maksudnya? Cikgu check balik. Dalam kalkulator dapat positif 4. Kalkulator positif 4. Kejap Kalkulator dapat positif. Kalkulator positif 4. Cuba tekan balik. Positif 4. Sekejap cikgu. Sebab cikgu dapat negatif 4 dalam kalkulator. Cuba dulu. A9. B15. C negatif 84. Double check kejap. 7/3. Cikgu dapat negatif 4. Cuba tengok balik. Dekat mana awak salah tekan? Mungkin dekat sini kot. Tak positif ke? Cuba tekan balik. Salah tekan. Tak apa. Okey. Tak apa. Tak apa, salah tak apa. Tak ada isu, tak ada masalah pun. Okey. At least awak tahu kenapa salah. Okey. Alright. Okey. So sekarang soalan cikgu. Soalan ni tadi. Soalan cikgu dia suruh cari luas. Formula luas. Sorry. Panjang. Hitung panjang. Panjang tadi formula dia adalah 5 tambah 3X. Okay, sekarang ni awak dah ada 2 nilai X. Nak ambil mana satu nilai dia ni? 7 per 3. Ya. Kenapa ambil 7/3? Sebab panjang tak boleh negatif. Ya. Unit ukuran tak boleh negatif. Tapi yang ini awak jangan pergi potong pula dalam peksa. Tak payah. Biar je macam tu. Okay. Ingat panjang. Jadi formula dia sama dengan 5 tambah 3. 5 tambah 3X. Okay, 5 tambah 3X. So ambil nilai positif. Masukkan. Jangan ambil nilai negatif. Okay. Sepatutnya dapat jawapan 7/3. So jawapannya panjang adalah 12. Cikgu dapat 12 dekat sini. Meter. Betul ke 12? 7. Potong-potong 7, 8, 9, 10, 9. Betul lah. 12 meter. Okay. Right. So inilah jawapan untuk soalan bab 1 yang kedua. Okay, jelas? Ada bahagian yang kurang jelas untuk soalan yang kedua ni? Ada yang pening-pening ke untuk soalan ni? Cikgu rasa okey kot. Yang negatif 4 tu Ha? kau kena yang letak invalid. lagi sekali ulang semula. Yang negatif 4 tu kau kena letak invalid ke? Tak payah. Tak payah, biar je. Tak payah. Tak payah.
Maksudnya dekat pengiraan maksud awak untuk kiraan panjang Tak ke? ada. Kena kan kita pilih 7/3. Yang Oh. negatif tu kan kita Aha. abaikan dia. Oh, tak payah, biar je. Tak payah Hmm. tulis invalid ke valid ke mak nenek ke, tak payah. Biar je. Sebab ni ada markah Okay, dalam periksa markah awak akan dapat macam ni. Contohlah, ni satu markah, awak dapat tulis, awak dapat beritahu pemeriksa, okey, ini adalah persamaan dia. Ini satu markah. Okey, ini markah yang kedua, ini markah yang ketiga, ini markah yang keempat, dan ini adalah markah yang kelima. Dia boleh jadi 4 atau 5 markah. Kalau 4 markah, mungkin dia tak ambil kira yang ini, yang kurungan ni. Mungkin dia akan terus ambil kira 2 ni. Okay? Senang aja. Nilai negatif awak tak payah masuk. Okay? Tak payah nak tulis invalid ke, nak potong, tak payah. Sebab kita akan tengok, pemeriksa akan tengok nilai dia. Okay? Baik. So, settle untuk soalan ni. Ada soalan lagi sebelum kita bab 2. Cikgu terkejut sebab bab 2 ni bila cikgu buat pool semalam hampir separuh yang rasa susah. Okey, tak apa macam ni. Kita akan masuk soalan bab 2, okay, soalan 3. Tapi sebelum tu satu lagi short break. Okey, cikgu bagi setiap soalan tu kalau boleh short break sikit-sikit je. Okey. So, soalan 3 kita akan masuk kejap lagi. Cuma kali ni cikgu bagi 1 minit short break. Seminit je. Seminit setengah macam tu lah. Jadi dalam buku 12.28 dan nak 12.29, kita akan sambung untuk soalan yang ketiga. Ni dah masuk bab 2. Okay? Short break sekejap. Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Kita masuk kepada bab 2. Okay, sebelum kita mulakan untuk soalan, ni cikgu terus soalan panjang untuk bab 2. Okay, cikgu nak tanya. Kalau siapa rasa nak share, awak boleh share, tak ada masalah. Okay, untuk bab 2 ni, apa yang menyebabkan majoriti daripada awak, siapa yang rasa susah, apa yang menyebabkan bab 2 ni dirasa susah? Adakah sebab soalan panjang, ataupun awak tak tahu nak tukar asas, ataupun awak nak tahu tukar asas guna kalkulator? Mana satu? Biasa antara tu je. Kalau soalan panjang boleh buat soalan-soalan macam ni, bab 2. Di pattern ni sama je. Ke tak tahu nak tukar asas? Asas diberi kepada asas 10. Asas 10 tukar kepada asas diminta. Tambah tolak ke? Tambah tolak cikgu tak cover hari tu. Sebab soalan tu jarang ditanya. Kita 2. Kita 1 biasa. Okay. Yang Ian. ni. Kan dah tukar kepada asas 10. Sekarang Aha. kita tukar dulu. And Ha? then nak tukar ke asas yang diminta. Kena Oh. bahagi tu. Oh, cikgu rasa cikgu tahu kenapa tu pening. Sebab awak pergi, kebanyakan student, dia buat macam bahagi biasa. Okay. Itu satu. Ada yang lain ke semua beranggapan benda yang sama? Sama, benda yang sama. Okay. Pembahagian berulang. Okay. Okay, tak apa. Macam ni. Kita pergi kepada soalan panjang. Nanti awak akan tengok macam mana. Okay, Raja menunjukkan. Okay, kita ada 2 tertikus. P harga dia 230. Nyasas 5. Q tertikus ni 214 asas 6. Okay. Berapakah jumlah harga kedua-dua tertikus dalam asas 9? Okay. Ingat kalkulator, dia tak boleh tukar semua asas. Hanya beberapa asas saja yang boleh ditukar. Okay. Alright. So, soalan ni diminta asas 9. Tapi soalan dibagi asas 5 dengan asas 6. So, langkah pertama awak kena buat adalah tukar dulu dua-dua ni kepada asas 10.
Okay, tukar kepada asas 10, cikgu rasa tak ada masalah. Okay. Setiap digit tu awak darabkan dengan nilai rumah. Okay, contoh macam ni, 230. Okay, cuba besar sikit 230 asas 5. Yang awak nak tukar asas 10, kira daripada belakang. Ini rumah kosong. Ini rumah 1. Ini rumah 2. Darabkan digit tu. 2 darab 5 kuasa 2 tambah, ni tak ada isu cikgu rasa. 3 darab 5 kuasa 1 tambah 5 darab 5 pula, sorry. Kosong darab 5 kuasa kosong. Sama juga untuk Q. Okay, tukar dulu. Ni tak ada masalah 214 asas 6 dia akan jadi. Selalu kira daripada belakang. Okay. Ini kosong, ini 1, ini 2. So, darabkanlah. 2 darab 6 kuasa 2 tambah 1 darab 6 kuasa 1 tambah 4 darab 6 kuasa kosong. Dia mesti digit tu, nombor yang kita nak tukar tu, darabkan dengan asas kuasa berapa. Kuasa berapa tu maksudnya, bahasa mudah dia, nilai rumah dia. Okay. 6 kuasa kosong. Okay, kirakan dulu untuk dua-dua ni, dapat berapa cikgu tunggu. Untuk dua-dua nilai ni. Yang 230 asas 5 tu 65. 65? Macam mana dapat 65? Cuba kira balik. Pakai kalkulator lama ke kalkulator baru? Kalkulator pun Sekejap satu isu saya juga. Kira balik. Dekat kalkulator, tak kisah kalkulator lama atau baru, awak ikut je. Okay? Kalau boleh letak kurungan. Kalau boleh, ikut je. Supaya tak salah kira. 65. 65. Dia dapat 65. Okay, yang lain dapat 65 untuk yang ini? dapat. Tambah 3 darab 5 kuasa 1. Betul lah ni. Kosong darab 5 kuasa kosong. Betul lah. Okay. Betul. So ni tuliskan dulu 65. Okay. Ni dah jadi asas 10. Okay. Biasanya asas 10 kita tak tulis nombor. Yang 214 kita dapat berapa? 82. 82. Okay. 82 asas 10. Okay. Ni tak ada isu. Cikgu rasa tak ada isu. Okay. Yang jadi isu bila awak nak tukar kepada asas diminta. Okay. Okay. Yang ini kita tulis balik P asal dia tadi adalah 230 asas 5 jadi 65 asas 10. Yang Q pula asal dia 214 asas 6 dia jadi 82 asas 10. Okey. Soalan minta jumlah harga dalam asas 9. Okey. Tambahkan dulu dua-dua ni dalam asas 10. Dapat berapa yang ini? 147. 65. Berapa? 147. 147. Okey, yang lain dapat 147. Dapat. Okey, sekarang ni yang kita nak fokuskan. Okey. 147, okey, sekarang awak nak tukar dalam asas diminta. Okey, nak tukar asas diminta, kita kena buat pembahagian berulang. Okey. Bahagikan dengan asas nombor yang diminta tu. Okey, 147, cikgu ketepikan sikit. Sebab ni makan ruang sikit. Okey, bahagikan dengan 9. Okey. Bila awak bahagi,
Ambil nombor sebelum perpuluhan, sebelum titik tu. Nombor belakang yang panjang-panjang tu, jangan ambil. Okay, cuba kira dulu. 147 bagi 9 dapat berapa? 16. Okay, ambil nombor 16 tu letak dekat sini. Okay, sekarang nak cari baki. Okay, baki. Okay, untuk baki, cikgu buat kat sini 16 ni, okay. Ni kan 16. Awak darabkan dengan asas dia. 9 dengan asas yang diminta tu. Lepas tu awak tolakkan dengan, ni macam ni konsep dia. Ni kena darab. Lepas tu, tolakkan dengan yang ini. 147. Okay, cuba kirakan dapat berapa ni? Awak akan dapat negatif. Sorry. Okay. Cuba kira dapat berapa yang ini? 16 darab 9 tolak 147. Tekan je kalkulator. Negatif 3. Okay. Dekat kalkulator awak akan dapat negatif 3. Negatif ni maksudnya baki lah. Okay. Tapi tak payah tulis sebenarnya. Negatif ni tak payah ditulis sebab kita dah buat garisan ni. So negatif ni padam je. Okay. Dekat kalkulator memang ditunjuk negatif 3. Tapi dekat kertas soalan, tulis nilai saja. Okay. Ini jadi 3. Okay. Lepas tu ulang lagi benda sama. 16 bahagi dengan 9. Okey, kira dulu. 16 bagi 9 dapat berapa? Hmm, 1.77. Okey, ambil nombor depan sebelum titik perpuluhan tu saja. Dapat? Satu lah. Bunda. Jangan bunda, jangan bunda. Jangan bunda. Tak payah bunda pun. Okey. Cikgu, saya dapat 1.778. Saya pergi bunda jadi 2. Bukan macam tu. Ini bukan bahagi biasa. Ini bahagi asas. Awak nak tukar sesuatu nombor dalam asas 10 kepada asas yang diminta, memang kita buat pembahagian berulang. Tetapi, konsep dia adalah awak cuma ambil nombor sebelum titik perpuluhan. Jangan bundarkan. Itu point kat sini. Nombor sebelum titik. Jangan sekali-kali bundar. Sebab ini adalah pembahagian untuk asas. Nombor asas. Okay. So ambil je satu. Habis cikgu yang nombor belakang tu 7, 7, 7, 7 sampai 8 tu abaikan. Tak perlu ambil. Okay, fahamkan yang itu dulu. Jelaskan yang itu dulu. Okay, dapat yang itu boleh? Boleh. Okay. Lepas tu, ini tarik. Buat. Sepatutnya negatif. Tapi tak payah tulis negatif. Sebab awak dah buat apa ni? Garisan. Okay. Okay. Ingat. Nak dapat baki ni, okay, darabkan dengan asas dia. 1 darab 9. Tolakkan dengan nombor atas dia. Okay. Tolakkan dengan 16. Okay, kirakan berapa baki ni. 7. 7. Okay. Tulis dekat sini 7. Okay. Cikgu dah tahu dah kenapa bab 2 ni ramai yang pening. Sebab ada yang pergi bunda. Okay. Ada yang tak tahu cara nak apa tu. Dia macam kena reverse lah. Patah balik. Okay. Cikgu nak kena sambung sampai bila ni? Sampai awak dapat kosong. Teruskan sampai dapat kosong. So ini, bagi lagi dengan 9. Okay, 1 bagi 9 dapat berapa? Kirakan. Kosong. Kosong. 1. Belakang ni ada point 111 kan? Tak payah Ya. ambil. Okay, so tulis jawapan dekat sini berapa ni? Nilai dia. Kosong sahaja. Okay. Lepas titik perpuluhan, tak payah ambil. Semudah itu. Okay. Lepas titik perpuluhan, tak payah ambil. Okay, tapi ni tak habis lagi ni. Ditarik. Buat benda sama.
Darabkan dengan asas dia 0 darab 9. Tolakkan dengan nombor sebelum. Okay, kirakan dapat berapa? 1. 1. 1. Okay. Untuk yang ini, jelas. Dapat untuk pembahagian berulang asas ni. Dapat. Okay. Tak habis lagi ni. Okay. So, berapa jawapan akhir dia? 173. Dia baca dari bawah ke atas. Okay. Bawah ke atas. Okay. So, ni jadi 173 asas 9. Macam tu je. Okay. Alright. Okay. Katakanlah, okay. Sebelum kita masuk soalan B. Tak apa, soalan ni, set ni kalau tak habis, cikgu akan masuk besok. Untuk bab 4 tu, jangan risau. Okay. Cikgu bagi satu contoh nombor. Kita cuba Cikgu mudahkan sikit. Okay, katakan cikgu ada nombor. Kita bagi nombor besar sikit. 8, 7, 9, asas 10, tukarkan kepada asas 6. Okey. Ni kita cuba buat sama-sama. Cikgu guide satu je. Okay, 8, 7, 9 bahagikan dengan 6. Okay, kirakan dapat berapa? 146. 146. Point 5 nak ambil tak? Tak. Jangan ambil, jangan bunda. So, ambil nombor depan saja. Okay, 146. Okay. Alright. So, dekat tepi ni, tarik dia punya... Kadang-kadang dia buat titik. Ikutlah. Yang ini, nombor tu 146. Tolak dengan... darab dengan asas dia. Asas diminta. Tolakkan dengan nombor sebelum. Okay. Dapat berapa ni? Kirakan? 3. 3. Okay. Ingat, negatif tak payah ambil. Sebab kita kan dah tulis ni. Garisan tu. Negatif tu maksudnya bagi. Sambung lagi. Buat sampai dapat kosong. 146 bagi 6 dapat berapa? Empat. 24. Belakang dia ada point 333. Nak ambil tak point 333 tu? Tak. Tak payah. Perlu tak awak bundarkan? Tak. Jangan. Tak payah. Tak payah buat apa-apa. 24. Tarik garisan. Ikut balik. 24. Darabkan dengan asas. Tolakkan dengan nombor atas dia. 146. Kirakan baki berapa? 2. Ini awak akan dapat 2. Sambung lagi. 24 bahagi 6. 4. Awak akan dapat 4. Ada baki tak tu? Tak ada. Tak ada kan? Tapi ikut je. Buat je. Mesti sampai dapat kosong. 4 darab 6 tolak 24. Dapat berapa ni? 0. Kosong. Sambung lagi. 4 bahagi 6 dapat berapa? 0. Kosong. Lepas tu yang baki ni, kita tulis 0 darab 6 tolak 4. Dapat berapa baki dia ni? Negatif 4. Negatif 4 maksudnya baki 4. So jawapan akhir dia 879 asas 10 tukar kepada asas 6 dia akan jadi sama dengan berapa nilai dia? 4,023 asas. Ya, 4023 4023 asas 6.
Macam tu je. Okay. Alright. Macam tu je. Okay. Dekat sini je kena hati-hati. Selalu ingat pesan cikgu. Nombor dalam kotak ni, okay, bila awak tekan, jangan bundarkan, jangan ambil nombor selepas perpuluhan, ambil nombor sebelum perpuluhan. Tarik garisan, awak nak cari baki, jawapan awak dapat tu darab dengan asas, lepas tu tolakkan dengan nombor sebelum. Okay. So, itulah untuk yang ini. Okay. Ada yang kurang jelas untuk yang ini sebelum kita sambung? Tak. Jelas. Jelas Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Ali ada RM250 jika dia membeli 2 tertikus pi. Okey, 2 tertikus pi. Alamak, tak keluar pula. Kejap 2 tertikus pi. Dia punya ni. 2 tertikus pi dan 1 tertikus Q. Okey. Cikgu ada soalan. 250 ni asas berapa? 10. Ya, okey. So ni asas 10. Okey. Sekarang ni dia beli 2 tertikus pi dan 1 tertikus Q. Berapa baki duit dalam asas 5? Okey. Soalan cikgu. Awak ada 200 setengah. Lepas tu Ali ni dia beli 2 mouse P dengan mouse Q. So untuk nilai ni awak nak ambil nilai asas berapa untuk P dengan Q tu? Asas 10 ke ataupun asas 9? Untuk P dengan Q ni. 10. Ambil asas 10. Okey. 10. Ya, ambil asas 10. Okey, so yang ini. Okey. 2 darab, okey, tertikus P dalam asas 10 tadi adalah 65. Okay, tambahkan dengan 1 tertikus Q. Q tadi berapa? 82. Mahal ya? Okey, 82. 1 darab 82. Okey. Kirakan dulu. Yang ini berapa? Total ni 200, 212. 212. Ini asas 10. Okey, sekarang dia ada 200 setengah. Okey, dibeli jumlah harga untuk 2 tertikus P dan 1 tertikus Q dalam asas 10 adalah 212. So tolakkan dulu. 250. Cikgu tak letak RM Tolak 212. Okey, dapat berapa baki dia dalam asas 10? 38. 38 asas 10. Okey, 38 asas 10. Okey, sekarang cuba kira dia nak dalam baki duit dalam asas 5. Ni baki dalam asas 10. So cuba kira 38 dalam asas 5 sama dengan berapa? Cuba jangan pakai kalkulator. Guna manual. Tengok dapat tak awak buat? Mana pen cikgu ni hilang pula dah. Okey. Jawapannya adalah 1, 2, 3 asas 5. Ya, betul. 1, 2, 3 asas 5. Betul. Jawapan yang betul.
Yang lain dapat jawapan 1, 2, 3 asas 5. Dapat. Okey. Macam tu je. Bab 2 lebih kurang macam tu je pattern soalan dia. Okey. Ni jadi 100, 1, 2, 3 asas 5. Okey. Mana cikgu punya jawapan tadi? Cikgu tuliskan lah dia punya skema. 38 bahagi 5. Awak akan dapat dekat sini 7. Okay, tarik dulu garisan. Cari baki dulu. 7 darab 5 tolak 38. Allah. Awak akan dapat nilai dia 3. Sambung lagi bahagi 5. Dapat 1. Tarik garisan. 1 darab 5 tolak 7. Awak akan dapat 2. Sambung lagi bahagi 5. Dapat kosong. So ini kosong darab 5 tolak. Sepatutnya dapat 1. Baca dari bawah ke atas. Sama dengan 1, 2, 3 asas 5. Okay. Alright. So settle untuk bahagian yang ini. Okay. Dia macam tu je soalan dia. Okay, soalan 4 ni. Ini nanti awak cuba buat sendiri. Esok cikgu kita akan cuba bincang. Okay, cuba buat sendiri CBS. Okay. Cikgu bagi jawapan akhir je. Esok baru kita bincang. Soalan yang ini awak sepatutnya dapat jawapan dia adalah harga selepas diskaun adalah asas 6. 4, 1, 2 asas 6. Okay, cuba buat dulu. Esok kita akan tengok. Cikgu nak masuk bab 3 sedikit. Okay. Pergi Soalan 5 ni bab 3. Okay, lengkapkan hujah berikut. Soalan bab ni bab 3. Okay. Premis 1, premis tu maksudnya pernyataan. Dalam matematik kita sebut sebagai premis lah. Jika 3M lebih besar daripada 15, maka M lebih besar daripada 5. Premis 2 tak tahu. Kesimpulan 3M lebih kecil dan sama dengan 15. Okey. Untuk soalan ni, kalau cikgu tanya, apa jawapan untuk premis 2? M. M? Boleh? Bagi saya. Okey. Dia akan jadi M lebih kecil dan sama dengan 5. Dah. Macam tu. Okay. Kenapa dia jadi macam ni cikgu? Sebab awak tengok kesimpulan, kalau awak bandingkan ayat pertama tu, kesimpulan, premis 1 dengan kesimpulan, dia macam tak ada kaitan. Sebab simbol ni ditukar. Okay. So, untuk soalan ni, awak tukar je lah simbol tu. Kalau premis 1, simbol dia lebih besar. Kesimpulan ni lebih kecil dan sama dengan. So, premis 2, awak ikut je simbol dia. Okay. Tapi awak akan guna ayat yang um, apa yang kita cakap? Ayat yang tiada dalam kesimpulan. Jadi dalam kes ni kita akan ambil yang ini Okay, ini awak tukar jadi yang ini. Tak payah tulis jika 3M lebih kecil sama dengan 15, tak payah. Okay, so ini jawapan untuk 5A. Alright. Okay, soalan B. Hujah induktif. Okay. Okay, hujah induktif, kita ada 2 jenis hujah. Satu induktif, satu deduktif. Kalau induktif, awak mesti ingat, N mesti mula dengan 1, 2, 3, dot. Okay. Alright. Diberi, okay, senang aja cari yang sama. Apa yang sama dalam soalan ni? Persamaan dia. Cari dulu yang sama. Apa yang sama?
untuk setiap apa tu kita kata untuk setiap nilai ni apa yang sama? Cari yang sama dulu. Okey. Yang sama adalah nilai 3 dengan ya. 3 ni kan sama. Okey, cikgu highlight kan yang sama ni. Okey, cari yang sama dulu. Okey, cikgu highlight kan warna kuning. 3. 3. Setiap satu ni ada 3. So, 3. Lepas tu kita ada 2 dekat sini. Okey. Dan dia ada satu lagi yang sama iaitu dia punya kuasa ni. Okey. So, hujah induktif dia akan jadi 3. Ingat tadi, N mesti mula dengan 1. Awak tengok dekat sini. N dia mula dengan berapa? 1 kan? Satu. Lepas tu diikut tak turutan? 1, 2, 3, 4, bla bla bla. Ikut tak? Ingat. Ikut, jadikan dia N. Okay. Tambah. Oh, ni tambah pun cikgu tak highlight, lupa. Tambah ni pun sama juga. Ditambahkan dengan. Ya, ni kena hati-hati sikit. Yang ini, dia mula dengan kosong. So, awak kena fikir. 1, macam mana nak jadi kosong? Macam mana 1 boleh jadi kosong? Macam mana 1 boleh jadi kosong? Awak tak boleh kata, ni N. N mesti mula dengan 1. Tak boleh mula dengan kosong. Macam mana 1 nak jadi kosong? Fikir dulu. Tolak 1. Ya, betul. Okay. So, yang ini dia akan jadi kurungan. Allah tak keluar ing pula. Kurungan N tolak 1. Okay. Kuasa 2. Koma. N sama dengan 1, 2, 3, koma, dot, dot, dot. Dah, macam tu je. Okay. Ini ada isu ke untuk hujah induktif? Ada soalan dia susah sikit untuk induktif ni, cikgu tahu. Tak ada. Tak ada Okay, dia senang je. Cari yang sama. Dan kena ingat N awak mesti mula dengan 1. So, kalau macam ni dia senang sikit. Ni N dia dekat sini. Okay, N dekat sini 1. Tapi tiba-tiba dekat sini jadi kosong. So sepatutnya 1 tolak 1 jadi kosong. Yang ini 2. N dia 2. 2 tolak 1 jadi 1. Yang ini N dia 3. 3 tolak 1 jadi 2. So dia akan jadi N tolak 1. Cikgu perlu ke kita darab? Tak payah. Biar je macam ni. Okay. Sekarang jadi lagi banyak masalah pula soalan tu. Alright. Okay. So untuk baki soalan yang berikut, ada beberapa soalan ni untuk bab 3 dengan objektif. Yang ini cikgu akan masuk besok sekali dengan bab 4. Bab 4 cikgu tahu. Soalan panjang memang mencabar. Okay, cikgu tak nafikan. Tapi kita cubalah mana yang boleh. Okay. Alright. So, ada soalan sebelum kita dismiss kelas kita dah pukul 1 dah. Cikgu tak nak ambil banyak sangat masa. Tengok dulu. Tak ada. Ada okay. So, kalau tak ada, esok kita akan sambung sedikit file ni. Lepas tu kita akan masuk bab 4. Bab 4 tu cikgu akan pilih soalan, terutama soalan-soalan panjang. Okay, so itu saja. Sekian, terima kasih. Jumpa esok pukul 11.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.